Ustaz, kita pergi pula pada masalah pemikiran tadi. Bila Ustaz kata tadi, isunya sekarang ni adalah masalah pemikiran kawan-kawan kita dalam PAS ni. Dan juga apa yang kita lebih parah lagi Ustaz, apabila kita tengok masalah pemikiran ni, apabila dia tak dapat bezakan antara agama dan juga parti politik. Memang politik tu wujud dalam agama, tetapi dia seolah-olah menyatakan kepada orang awam ni bahawasanya kalau kata pilih selain daripada PAS ni, maksudnya tidak memilih agama lah, seolah-olah gitu. Meninggalkan Jumaat. Meninggalkan Jumaat. Seolah-olah depa saja yang akan masuk syurga, orang lain tak masuk syurga ni. Dia hak ni masalah lama PAS masalah lama PAS. Tapi hakikatnya apabila kita sembang dengan depa, akhirnya dia makin meluntur lah. Masalah dia ialah bila dia bukan sekadar dalam masalah parti politik. Dia masalahnya adalah dalam masalah jenama Islam itu sendiri. Okey. Ini saya ada tulis buku pemutar dalil apabila agama ditunggang. Dah keluar dah? Dah terbit dah. Dah terbit dah. Dah habis bang. Jadi apa nama kita sebut macam ni. Dia bukan masalah dalam isu parti politik saja. Dia banyak dalam isu jenama Islam. Bila dia letakkan jenama Islam kan, dia kata okey, perubatan Islam. Maka seakan-akan yang lain daripada perubatan hak dia buat tu bukan Islam. Hak ni masalah dia. Termasuklah kawan-kawan dalam parti politik Islam ni. Mereka kata parti politik Islam. Maka perlulah sokong kami. Sokong kami macam sokong Islam. Betul. Sedangkan kita nak kena tahu Islam tu adalah agama. Kan? Agama. Kemudian agama tu akan ada orang yang menganutnya. Bila ada orang yang menganutnya, cara memahami agama itu dia pelbagai. Kalau dalam konteks mazhab ni, memahami syariah tu, dia adalah mazhab yang pelbagai. Kita ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, ada lagi Zahiri, ada lagi Dawudi, ada lagi Sufyan Ats-Tsauri. Macam-macam mazhab lah. Cara memahami agama.